Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, saya berpesan diri saya yang penuh kekurangan dan kepada kalian agar bertakwalah kepada Allah. Takwa ini wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dahulu dan juga kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman-Nya, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Wahai muslimin yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in istansurukum fid din fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa mitsaqun wattaqullah bima ta'maluna basir. Yang bermaksudnya, dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam perkara menentang musuh untuk membela agama, maka wajiblah kamu menolongnya, kecuali terhadap kau yang ada perjanjian setia di antara kamu dengan mereka. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat akan apa yang kamu lakukan. Hari ini umat Islam sedang melalui ujian besar, ujian yang paling berat di antara yang berlaku kepada saudara-saudara kita di bumi Isra' dan Mi'raj, iaitu di Palestin dan khususnya di Gaza. Dan mereka yang menunjukkan tunjuk yang sangat luar biasa. Mereka hebat, mereka dan di tempat mereka lah ni duk musuh. Dan nak kata orang kita lah ni duk layar pahu bakal duk tolong orang Gaza. Dan nak kata orang kita ni sabar banyak. Dan walaupun orang Gaza dia tak tahu kata musuh dia ada gapo depan tu. Dan mereka jangan syahid. Dan hak pergi tu orang jangan syahid, jangan mati. Sebab mereka tahu dah apabila pergi di Palestin nescaya akan kena igat. Dan sebab orang Yahudi duk nanti tunggu-tunggu dah. Apabila pergi berapa hari ni mari kena pergi sungguh. Orang Malaysia lebih kurang 20 orang yang kena tangkap di orang Yahudi. Ni atau orang Yahudi ni, fangan Yahudi supaya binatang. Dah ya buat orang supaya tak ada otak. Dah dia nak bedai budak tamadah. Dah dia nak buat gapo, dia nak bang rumah utuh. Hamadah dia. Dah umur sakit. Sungguh-sungguh di dalam pergi dalam Islam, pergi dalam gapo dunia tak boleh buat mau sakit budak halau, dia tak boleh bedai. Dah hak yang mana dia lawan boleh sepengah musuh dia. Dah orang jahat boleh bedai, tapi dia nak pergi bedai budak tak boleh, nak bedai orang tua tak boleh. Tapi mereka bedai. Dah budak le jalan molek-molek bedai bom, suka raya fak dia. Nah tahu orang Yahudi, panggil dia jahat. Betulah. Dah, saya seru kepada kita semua. Dah.
Saya minta lah kita semua ni sebelum kita dah nak sudah maya Jumaat pagi, lebih-lebih baik maya jak lah kita kepada orang-orang yang dibantu di Palestin. Dah, orang-orang yang gelayar di Palestin untuk bukan mereka nak give day kepada mereka di Palestin, bukan mereka nak give bang, mereka nak give tusu, nak give tepung kepada budak-budak. Dah, kalau kita tengok di dalam media sosial, di dalam Facebook lah ni, mereka hancur tubuh halau orang tubuh mereka. Sedangkan mereka dulu gagah, tapi mereka habis rai lah ni, tak ada makan ni. Dak, mereka kena buat nyanyo. Dak, tak ada buat nyanyo dengan bedai, tapi mereka buat nyanyo dengan lapar. Dak, budak-budak di Palestin Gaza lah ni kuruh lekat dok nanti bantu mereka. Dak, dok nanti ramai-ramai dok nanti sambut mereka di patah. Tapi tak ada siapa-siapa sekarang ini lagi. Sebab mereka kena takab di orang Yahudi. Laknatullah. Wahai kaum muslimin, kita tidak boleh hanya menjadi pantun. Tanggungjawab kita ialah satu, kita kena menyokong. Satu, kita kena menyumbang harta untuk bantu mereka. Kalau kita ada duit, boleh kita bantu duit. Kita onggih. Dua, menyuarakan kebenaran di masa sahaja kita berada. Kita duduk mana kita lah ni mudah. Tak kita nak sebar orang demo tahu. Orang Palestin kita kena buat nyanyi lagu mana mudah lah ni. Saya yakin orang-orang lah ni ada telefon, ada Facebook, kita pakai cek. Walaupun fake kita nak kena wake up, nak kena bank, nak kena gapo, serah kepada Tuhan. Lah ni banyak. Kalau kita post fake di Palestin, dia akan fake kita akan nak mampu. Tak, setengah fake yo jam. Ya tahu kalau fake yo mampu nak ada lagu mana, ikut yo jam nak post di fake hak demo duk berlaku di Palestin sekarang ini. Tiga, tidak melupakan doa pada setiap waktu. Dah, kalau lebih-lebih laning, dak kita duk lepas kita maya hajat, kita doa minta wifat mereka selamat. Dah, mereka gi bukan mereka nak kepada kemasyhur. Oh, kita yang fikir kata, oi, fak nu gi di Palestin nak soho, nak win nama naik dak. Fak mereka tu fak dang-dang saja. Dah, tokoh-tokoh saja jadi darah itu gini dah. Sebab mereka gi, sebab mereka tak boleh tengok budak-budak halau, lapar, tiak. Dah, bukan kata mereka nak masyhur. Saudara kaum muslimin, kanak-kanak Gaza yang meninggal dunia disebabkan kekurangan obat. Ubat mereka tak ada. Mereka sakit, mereka tak ada ubat. Nak ubat tak boleh. Umur sakit mereka hancur. Tak ada ubat. Harta emas mereka yang tidak diangkat dan bawa contohan dan para ibu yang kehilangan mereka. Ada budak tak ada ibu bapa dah. Mereka duduk seorang diri, duduk dengan anak, duduk dengan adik, kakak itu dah. Wahai ahli, ketahuilah, sedang Jumaat yang dikasihi sekalian, ketahuilah, tahulah kita, anda tidak bersendari dan hati cubaan umat Islam bersama anda. Dan kita ya bakat-bakat doa lah, kita minta orang yang layar pergi dah perahu, orang panggil perahu qafilah, atau orang panggil perahu yang kecil, minta lah wifat mereka selamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minan ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali
سيدنا ونبينا عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarana bil wahdah wa naha 'anil khurqah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqullaha ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallah 'alaikum wa tamassalu bi kitabihi rabbikum. Wahai jemaah sekalian, qafilah sumuk adalah simbol bahawa umat ini masih hidup. Ia tanda bahawa masih ada orang-orang yang menolak, tunduk kepada kezaliman. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, akan sentiasa ada sekurangan daripada umatku yang teguh di atas kebenaran, tidak akan mudaratkan mereka. Orang yang menentang atau mengkhianati mereka sehingga datang perintah Allah Subhanahu wa taala diangkatkan daripada mereka, tetap teguh. Wa'tasimu innallah wa'lamu innallah Subhanahu wa taala amarakum bi amrin wa bada fihi li nafsihi. Faqala subhanahu wa ta'ala, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din wansurna ibadikal mujahidin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Gaza, di Palestin. Ya Allah, hilangkan panduan, hilangkan penderitaan mereka. Sembuhlah yang terbuka rahmat para syuhada mereka dan berikanlah kepada mereka kemenangan yang dekat. Ya Allah, jadikanlah ini kafilah keberkatan. Peliharalah para syuhada ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.